Dah lama kan. Alamak, kalau kita sunat, kalau sakit perut, pastilah kita kena sunat. Aku takutlah adalah dekat je. Assalamualaikum doktor. Tapi jangan kuat-kuat tau doktor. Okey. Buka sesuatu. Tak apalah. Satu doktor cakap. Syah. Pakai. Sakit. Tak ke? Kita rasa macam menyesat. Bukalah dulu. Sakitnya. Tak boleh nak gerak macam ni. Pakailah. Dalam kereta ada mak ayah. Aduh. Sakit. Aduh, tak boleh ni. Sakit. Okey, sampai lah. Ada. Aku siap-siap mandi dulu. Kita salah baju pula. Ini baju mana? Mandi dulu lah. Tak mandi dulu tadi. Siap. Okey, siap. So, sekarang nampak. Tadi kan baju gelap sikit. Sekarang dah cair. Sama kan? Macam seluar putih sama. Aduh. Dah lah. Aku nak tengok TV dulu. Ya. 5. Bestnya cerita ni kena sunat dah. Telakahan telaka langsung tadi ni. Apa dia tadi? Tengok cerita lain lah. Ini kena rasuk, kesian dia. Woi. Bye. Punya jahat, punya budak. Kenapa salah aku? Kenapa macam ni pula? Jom. Mesti. Nak
nak guna juga. Aku malas lah nak buka kunci. Orang pun aku lah. Tolong. Okay, siap. Malas. Mana abang polis tadi tu? Terima kasih lah kasih ni. Untung aku. Sakit sunat tadi. Yeay, bila dah sunat boleh main-main. Yeay, dah tak sakit dah sunat ni. Weh, bestnya. Weh, bestnya. Bestnya main ni. Kenapa rasa macam hujung? Bukan aku sampai sini ke? Kenapa aku rasa macam pendek? What the? Entah kita dah tadika lagi. Lama, macam mana ni? Bila dah sunat, dia rasa macam dah jadi tadika. Kenapa lah jadi macam ni? Tak tahulah kena tadika lagi. Kita rasa kita kan hari ni kan cuti boleh main pun. Boleh kau lalang. Macam baby lah aku ni telaka sangat. Lari ke. Yeay, dah sunat boleh main handphone. Cantik lah. Okey, sampai situlah videonya. Tentang drama jadi kecil. Sebab itulah situ drama kecil. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Keren dan bye. Assalamualaikum. Ciao. Bye-bye. Syafiq. Ciao. Bye-bye. Kita orang kena buat lagi. Kita buat yang nanti lah guys. Kita orang nak